Bayangkan Asia Tenggara pada tahun 1967. Bau misiu masih belum hilang. Luka perang masih terbuka. Indonesia baru keluar dari konfrontasi berdarah dengan Malaysia. Di utara, Vietnam sedang terbakar oleh peluru dan ideologi. Dunia terbahagi dua, blok barat dan blok komunis. Dan di tengah-tengah ketegangan itu, 5 negara kecil di rantau ini berkumpul di Bangkok. Pada tanggal 8 Ogos 1967, mereka menandatangani satu perjanjian yang akan mengubah arah sejarah rantau ini untuk selamanya. Mereka menamakan perikatan itu ASEAN. Tapi persoalannya, adakah ia lahir daripada semangat perpaduan atau daripada ketakutan yang sama? Awal 1960-an, Asia Tenggara adalah wilayah yang goyah. Negara baru merdeka masih mencari arah, tentera masih di jalanan, ekonomi belum stabil. Konfrontasi Malaysia-Indonesia hampir menjerumuskan rantau ini ke perang terbuka. Filipina bertelingkah soal Sabah, Vietnam pula menjadi medan perebutan ideologi global. Setiap pemimpin tahu, jika tiada usaha bersama, rantau ini akan terus jadi papan catur kuasa besar. Daripada keresahan itulah timbul satu idea. Kita perlu berdamai atau kita semua akan tenggelam. Itulah benih pertama yang akhirnya melahirkan ASEAN. Tanggal 8 Ogos 1967, di sebuah bangunan sederhana di Bangkok, 5 tokoh menandatangani Deklarasi Bangkok. Tun Abdul Razak dari Malaysia, Adam Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina dan Tanat Koman dari Thailand. Mereka bukan sekadar menandatangani kertas, tetapi satu perjanjian tidak rasmi bahawa masa depan Asia Tenggara mesti ditentukan oleh bangsa serantau sendiri. Deklarasi itu ringkas. Kerjasama ekonomi, sosial, budaya dan saling menghormati kedaulatan. Tiada sebarang pakatan ketenteraan. Tiada dominasi sesiapa. Tun Razak menyebutnya sebagai politik persahabatan, bukan politik kekuatan. Di situ jugalah lahir DNA sebenar ASEAN. Tidak mencampuri urusan dalaman, tapi saling mempercayai. Namun, di balik semangat itu, realiti geopolitik tak boleh disembunyikan. Dunia ketika itu dikuasai oleh dua kutub, Amerika Syarikat dan Soviet Union. Setiap langkah negara kecil diperhatikan. Setiap perjanjian ada pantulan kuasa besar. ASEAN muncul bukan untuk menyebelahi mana-mana pihak, tetapi untuk mengekalkan kestabilan di antara dua api yang menyala. Barat melihat ASEAN sebagai penampan daripada pengaruh komunis, manakala rantau ini melihatnya sebagai perisai untuk menentukan nasib sendiri. Lahir daripada ketakutan, namun menjadi jambatan harapan. Masuk ke era 80-an dan 90-an, suasana dunia berubah. Perang dingin berakhir, kuasa besar mula melonggar cengkaman. ASEAN mula berkembang. Brunei menyertai pada 1984, diikuti Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja. Daripada 5 menjadi 10. Dari pakatan politik menjadi satu komuniti serantau. Untuk pertama kali, Asia Tenggara yang dulu terbahagi kerana ideologi, kini duduk semeja berbincang tentang masa depan bersama. ASEAN menukar wajahnya daripada payung politik menjadi enjin ekonomi. Tahun 2015 menandakan detik baharu. ASEAN melancarkan ASEAN Economic Community atau AEC. Matlamatnya besar,
mewujudkan pasaran tunggal, membuka sempadan perdagangan, pelaburan dan tenaga kerja mahir. Blueprint 2025 pula menambah impian, integrasi digital, rantaian bekalan serantau dan standard industri bersama. Bayangannya indah, satu rantau, satu ekonomi. Namun di atas kertas, ia lebih mudah daripada di dunia nyata. Jurang antara Singapura dan Laos, antara Indonesia dan Kemboja membuktikan bahawa ASEAN bukan sekadar soal ekonomi. Ia soal kesediaan untuk berkongsi kuasa dan kepercayaan. Pada 2025, pemimpin ASEAN melakar pelan 5 tahun baharu. Mereka mahu mempercepat integrasi ekonomi, memudahkan urusan sempadan dan menjadikan ASEAN antara ekonomi terbesar dunia menjelang 2045. Namun dunia di luar sana semakin tegang. Perang perdagangan antara kuasa besar, perebutan teknologi dan krisis tenaga. Dalam kekalutan itu, ASEAN terpaksa belajar berdikari. Kesatuan ekonomi bukan lagi pilihan idealis. Ia kini soal kelangsungan hidup. Tetapi, di tengah kemajuan ekonomi, politik kembali menggigit. Kudeta Myanmar pada 2021 menggoncang kepercayaan seluruh rantau. ASEAN menubuhkan konsensus 5 poin untuk menghentikan keganasan dan membuka jalan dialog. Namun, pelaksanaannya tersekat. Junta tidak tunduk, rakyat terus menderita. Krisis ini membuka persoalan paling getir. Apakah prinsip tidak campur tangan masih sesuai apabila kezaliman berlaku di depan mata jiran sendiri? Bagi ASEAN, inilah dilema moral terbesar dalam sejarahnya. Jika Myanmar menguji hati ASEAN, maka Laut Cina Selatan menguji tulangnya. Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei berdepan tuntutan bertindih dengan China. Rundingan kod tata laku masih berjalan, tetapi insiden demi insiden terus berlaku. Di meja rundingan, mereka sepakat. Namun di laut sebenar, kapal-kapal mereka berlayar dengan arah yang berbeza. Inilah paradoks ASEAN. Dalam kata kita bersatu, dalam tindakan kita masih berpecah. Banyak yang membandingkan ASEAN dengan Kesatuan Eropah. Namun, sejarah kita jauh berbeza. Eropah bersatu kerana pernah hancur akibat perang, sementara Asia Tenggara bersatu untuk mengelak perang itu daripada berlaku. Eropah membina institusi supranasional. ASEAN pula berpegang pada prinsip konsensus. Tiada siapa memaksa sesiapa. Keanjalan ini membuat ASEAN jarang patah, tetapi juga membuatnya berjalan perlahan. Persoalannya, dalam dunia yang sedang berlari, sampai bilakah kita mahu berjalan? ASEAN lahir daripada ketakutan, membesar dengan harapan dan kini diuji oleh keegoan serta ketidaksamaan. Dulu kita menandatangani perjanjian untuk mengelak perang. Hari ini, kita menandatangani kenyataan untuk mengekalkan kepercayaan. 5 negara kecil pernah bersatu kerana takut akan masa depan tanpa sesama mereka. Kini, 11 negara serantau harus berani menghadapi masa depan bersama, bukan berasingan. Soalnya, mampukah ASEAN berubah daripada slogan menjadi realiti? Atau kita akan terus selesa dalam persatuan yang rapuh ini? Kerana dalam sejarah, setiap perpaduan yang lahir daripada ketakutan, akhirnya akan diuji oleh keberanian.